Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kami baru nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Katanya Najah makanlah serba putih. So dekat depan Najah ni dah ada serba putih. Kat sini 7 jenis serba putih tau. First kita ada nata di koko ni. Ni dah tinggal separuh ya, sebab Najah tuang dekat mangkuk Najah dengan cawan abang Najah. Lepas tu kita ada oat crunch, kita ada Maggi itik, berisa itik. Lepas tu kita ada lychee puding, kita ada telur mata ni kira tak sebab putih kan. Lepas tu kita ada coklat biskut, lepas tu cheese balls. So itu je lah. So 1 2 3 4 5 6 7 nak tadi koko. So kepada yang baru bisa tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengah masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Lupa pula nak munculkan nama. So terima kasih tanya request Sarahyun. Nanti cakap munculkan nama. Ting. So Najah nak minum air dulu, haus. So Najah nak rasa dia punya Maggi itik dulu, berisa itik. Kita alihkan dia sebab susah. Kita mula makan. Berisa itik. Dia pedas-pedas, masin-masin. Sedap korang. Ni Najah buat 5 paket tau. Sebab Maggi dia nipis-nipis macam Maggi Thailand macam tu. Tak pedas sikit. Guys, dekat tempat Najah ni hujan tau. Time orang mukbang lah baru nak hujan. Tadi time time tak buat apa-apa tak nak hujan pula. Sekarang ni Najah tengah mukbang pukul 2 tau. Hujan pula hari Minggu kan. Sedap gila Maggi dia. Hujan lebat tau. Lepas makan ni rasa nak tidur pula. Yelah sebab dah kenyang apa semua, tidurlah. Layan dengan hujan-hujan tu. Sedap lah Maggi dia. Macam mana rasa dia, rasa dia sedap. Sebiji macam Maggi Thai yang itik tu. Yang ni sedap buat kuah dengan sedap buat goreng. Dua-dua sesuai. Najah nak senang tadi koko dia sebab Najah haus tau. Bismillah. Yang ni yang perisa lagi tau. Sedap, korang segar. Makan pedas-pedas, lepas tu makan ni.
Terus sama makan Maggi pula. Uish, dah nak habis dah sebab Maggi dia sikit kan. Tapi sedap korang, sedap gila. Ni tak Maggi kurang. Nak beli dekat Giant je. Murah je. Kalau tak silap nanti RM7. Dapat 5 paket. Sedap lah, boleh lah. Dia tak pernah beli lagi. So Naja first time rasa yang Maggi ni. Sedap gila. Sesuai makan dengan telur mata. Dia rasa ngam macam tu. Lupa pula ada cheesy ball. Tuang. Sedap korang, cheese dia banyak. Rasa macam makan spring. Naja nak rasa yang ni lah, Oat Crunch. Ni ada strawberry, dia strawberry dengan blueberry. Mesti bau dia sedap. Bismillah. Sedap rasa dia punya strawberry. Sedap ni. Naja nak rasa yang ni pula lah, coklat biskut. Tuang sikit-sikit je, takut tak habis. Dia macam Oreo tapi tak ada dia punya yang putih tu, lepas tu lapisan dia lagi. Dia biskut coklat je. Ingat kan tak sedap tau, sedap korang. Boleh lah. Dia ada pahit-pahit sikit, pahit-pahit coklat. Pahit-pahit koko ke coklat tak tahulah. Boleh lah. Ni rasa puding pula. Puding lychee. Dia
tu je lah korang suruh yang kecil tu. Angkat dek. Buka. Pakai garpu je lah. Tak ada sudu, tak standby sudu. Kalau Najah pakai ni. Barulah puas lah. Puding dia lembut korang. Lepas tu dalam dia ada nata di koko juga, sama macam ni. Dia sama je macam nata di koko ni, tapi dia buat yang jelly punya, yang puding dia. Sedap korang, lembut gila. Bila makan tu dia langsung hancur dalam mulut. Dia langsung panik. Semua dah rasa. Sedap. Memang kenyang sangat-sangat menu kali ni, sebab macam-macam jenis menu ada tau. Mula dari yang pedas masin sampai yang manis-manisan. Memang mantap gila menu kali ni. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah. Memang sedap sangat-sangat tau menu kali ni. Najah suka. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.